Bagi anda yang tengah mencari rumah landed freehold baru di Shah Alam, saya tahu memang susah nak cari kan? Jangan risau, anda boleh tengok video ini sampai habis. Introducing Lena Residence. Rumah yang saya nak jual hari ini terletak di Alam Impian, Seksyen 35 Shah Alam. Masuk-masuk ke dalam rumah, you can see this is an open concept punya rumah. So daripada depan, which is a sliding door, akan nampak terus ke bahagian dapur. Inilah bahagian dapur. This is the living area. Okay, dekat bawah ni ada satu bilik tidur. Okay, yang ni adalah bilik tidur di bahagian bawah. Ada juga bilik air satu di bahagian bawah sini juga. Okay, rumah dekat sini dia dah fully extend sampai ke bahagian belakang. Jadi anda jimat renovation cost dekat bahagian sini. Okay, kita naik ke bahagian atas. Dekat atas ni ada family area yang ceiling dia agak tinggi. It's a high level ceiling punya design. Okay, tengok dekat sini. Okay, di bawah dia, nampak kat atas very high. Ini adalah bilik tidur yang pertama, which is the master bedroom. Memang luas, ada copper pipe, ada tingkat yang besar dekat sini. Ada attached bathroom dekat bahagian sini. Design toilet dia agak unik lah sebab ada dua tone colour punya tiles. Satu sini colour terang sikit, sana colour gelap sikit. So memang menarik. Dekat master bedroom ni juga ada alarm sistem. Okay? Biasanya alarm sistem ni developer yang besar macam Sandabi, IOI yang akan ada alarm sistem ni. Tapi yang ini pun ada juga alarm sistem dia. Okay, kita pergi ke bilik tidur yang kedua di bahagian atas ni. Quite spacious juga. Boleh letak queen size bed, copper pipe dah ada, aircon point dah ada. Dan dekat sini again, dual tone colour punya toilet. Ada water heater point kat sana. Okay. Sekarang kita pergi ke bilik tidur yang ketiga. So ini adalah bilik tidur yang ketiga. Ada juga copper pipe. Okay, separate bathroom untuk bilik tidur yang kedua dan ketiga. Rumah ni nak dijual dengan harga RM800,000. Brand new house, individual title dan yang paling penting, freehold property di Shah Alam. Okay, kalau berminat boleh komen atau DM saya sekarang.